So kita cuba tempat sushi dia baru ni. Nama dia Sushi Thai. Try je lah makan sini hari ni. Jadi kita tunggu turn sebab ramai orang. Actually tadi kita keluar, kita plan nak makan dekat Nandos sebab saya nak makan ayam. Tapi tanya dengan kakak nak makan apa? Kakak nak makan sushi. Jadi kat sini lah kita hari ni. Okay, so bila dekat sini saya memang akan makan apa yang saya jarang makan. Salmon apa? Salmon oyako 3 pieces. Okay. Salmon I don't know 3 pieces. Oyako, okay. Beef, egg dan rice. Wow, orange-nya. Green tea. Setiap kali saya makan kedai sushi, memang saya akan order Japanese curry ramen. Okay, saya akan order Japanese curry ramen pula. Japanese curry ramen. Okay, so ni ada ayam dia dan Japanese curry dan ramen. Okay, so kita jarang makan ni. Okay, saya kalau makan dekat luar, makan dekat rumah tak sama. Okay, so dekat luar saya makan je lah anything. But as long as dia still close to proper food. Okay, so just enjoy guys. Kalau kita semua dah sampai tak ada gula-gula lah. Okay, thank you. Not bad. Saya suka makan kari ramen. Okay, yang pekat macam ni. Okay, saya akan nilai tempat tu yang mana lagi sedap. Okay, ada satu tempat ni rahsia, saya tak nak bagi tahu. The best kari ramen. Nice. Tapi ni okey. Okay, ni okey. Mungkin saya tak habis mie ni. Saya ada 3 salmon lagi nak makan ni.